Vladimir Putin, presiden terkaya di dunia. Dia pernah digelar sebagai lelaki paling berkuasa di planet ini. Tetapi bagaimana jika kami katakan Putin bukan sahaja berkuasa? Ada kabar angin yang mengatakan dia mungkin presiden terkaya sepanjang masa dengan kekayaan yang diselubungi misteri. Bisikan tentang istana tersembunyi, koleksi seni yang tidak ternilai harganya dan akaun luar negara mengelilingi pemimpin Rusia ini. Sejauh manakah kekayaan Putin? Seorang lelaki yang gaji rasminya sederhana mengikut piawaian global tetapi membawa bersama kabar angin tentang kekayaan yang melampaui imajinasi. Dari istananya yang bernilai bilion dolar, dikenali sebagai Istana Putin, sehingga pemilikan Scheherazade, salah satu kapal layar terbesar di dunia. Nama Putin telah menjadi sinonim dengan kuasa, kerahsiaan dan kekayaan yang memukau. Tetapi berapa banyak daripadanya adalah benar dan berapa banyak adalah mitos? Bagaimana seorang bekas ejen KGB yang berasal dari latar belakang sederhana naik untuk menjadi salah satu pemimpin paling berkuasa dan mungkin terkaya dalam sejarah moden? Dari istana yang mewah hingga kepentingan dalam syarikat rahsia, nilai bersih yang dikaitkan dengan Putin cukup untuk memalukan orang terkaya di dunia. Tetapi soalan tetap berterusan. Bagaimana seorang penjawat awam dapat mengumpul kekayaan yang begitu mengagumkan dan mengapa begitu sukar untuk dibuktikan? Hari ini kami akan membongkar lapisan rahsia untuk mendedahkan dunia mewah dan gelap Vladimir Putin. Jadi, mari kita mulakan. Seberapa kayakah Vladimir Putin? Apabila anda mendengar nama Vladimir Putin, apakah yang terlintas di fikiran? Adakah dia ahli politik dengan pandangan tegas yang telah memerintah Rusia selama beberapa dekad? Atau mungkin khabar angin bahawa dia adalah salah seorang lelaki terkaya di planet ini? Secara rasmi, nilai bersih Putin tidak kelihatan luar biasa. Dia menerima gaji dari kerajaan dan menurut kenyataan Kremlin memperoleh sekitar $140,000 setahun. Dalam rekod awam, dia memiliki sebuah apartmen sederhana seluas 800 kaki persegi, beberapa kereta dan sebidang tanah. Nampak biasa, bukan? Namun realitinya mungkin jauh lebih kompleks dan menarik. Selama bertahun-tahun, pengkritik dan wartawan penyiasat berpendapat bahawa kekayaan sebenar Putin tersembunyi di sebalik lapisan perantara, syarikat bayangan dan oligarki yang setia. Pakar juga menekankan pengaruh Putin terhadap ekonomi Rusia sebagai figura pusat tidak rasmi sistem oligarki Rusia. Dia dikatakan menguasai kekayaan yang mencecah berbilion-bilion. Seorang bekas ahli Kremlin pernah menyatakan bahawa nilai bersih sebenar Putin mungkin mencecah 200 bilion, yang berpotensi menjadikannya lelaki terkaya di planet ini. Tetapi apakah sebenarnya yang membentuk angka astronomi ini? Antara aset utama adalah kepentingan yang dikatakan dimiliki dalam syarikat seperti Gazprom dan Rosneft, dua gegasi dalam sektor tenaga Rusia. Hartanah mewah tersebar di seluruh dunia. Selain kekayaan yang tidak terkira, banyaknya disimpan dalam akaun luar pesisir. Namun, ini hanyalah permulaan. Mari kita mulakan dengan Istana Putin. Ia adalah hartanah yang mengagumkan bernilai katun bilion, terletak di tepi Laut Hitam dan dikatakan dibina untuk kegunaan eksklusif Putin. Menurut pendedah dan pemimpin pembangkang Alexei Navalny, ia bukan sekadar sebuah mansion tetapi sebuah kubu sebenar. Kompleks ini termasuk teater persendirian, gelanggang hoki bawah tanah dan juga kebun anggur. Hartanah megah ini terletak di pantai Rusia Laut Hitam berhampiran Galenchik. Boleh dibandingkan dengan Versailles moden. Dengan anggaran kos $1.4 bilion, istana ini meliputi kawasan seluas 190,000 kaki persegi bersamaan dengan lebih daripada 30 padang bola sepak. Mansion ini dihiasi dengan siling fresko, pedalaman berlapis emas dan lantai marmar. Antara kemudahan yang dikatakan ada adalah teater persendirian, gelanggang hoki ais bawah tanah, bilik wine dan juga kasino. Dan senarai kemewahan tidak berhenti di situ. Istana ini dilindungi oleh zon larangan terbang dan dilengkapi dengan sistem pertahanan udara sendiri. Jelas sekali, ini bukan sekadar kediaman biasa, tetapi sebuah kubu mewah yang layak untuk seorang tsar. Apabila seorang pembina melawat lokasi itu pada musim luruh 2011, dia melaporkan kepada BBC bahawa kesan pertamanya ialah mereka sedang membina sesuatu yang setanding dengan piramid Mesir. Begitu mewahnya
bahagian dalaman. Kompleks ini menempatkan sebuah rumah besar seluas 12,700 meter persegi, arboretum, rumah hijau sebesar mini mansion, helipad, istana ais, gereja, amfiteater, rumah tetamu, stesen minyak, jambatan sepanjang 80 meter dan terowong yang digali di dalam gunung yang termasuk bilik pencicipan. Bangunan utama dilengkapi dengan kolam renang dalaman yang luas, spa, sauna, mandian Turki, kedai khusus daging, ikan, sayuran dan pencuci mulut, gudang, bilik bacaan, kelab muzik, bar shisha dan kira-kira sedozen bilik tetamu. Bilik utama menempati keluasan yang mengagumkan iaitu 260 meter persegi. Reka bentuk kediaman ini dibangunkan oleh Lanfranco Cirillo, arkitek Itali yang terkenal dengan mencipta kediaman untuk ahli elit Rusia. Secara rasmi, Kremlin menafikan sebarang kaitan Putin dengan harta itu, tetapi misteri semakin mendalam apabila menjejaki asal-usul dana. Siasatan menunjukkan bahawa istana itu dibiayai melalui rangkaian kompleks syarikat hadapan yang didakwa dikawal oleh oligarki yang rapat dengan Putin. Oligarki ini yang mengumpulkan kekayaan mereka berkat bantuan politik Putin disyaki mengurus kekayaan yang besar atas namanya. Walau bagaimanapun, ini hanyalah puncak gunung ais. Penyiasat telah mengaitkan Putin dengan kapal layar mewah seperti Scheherazade yang dinilai pada 700 juta, dilengkapi dengan hiasan berlapis emas dan 2 helipad. Sebuah kapal khas untuk penjahat dalam filem James Bond akan kelihatan sederhana berbanding kapal layar ini. Kapal layar Super Putin yang didakwa ini adalah kemuncak kemewahan dengan ciri-ciri yang melampau seperti sistem keselamatan canggih dengan 4 radar, lantai tarian dan bahkan pemegang tisu tandas berlapis emas. Kemuncak kapal layar ini adalah lantai jubin tarian yang mengagumkan yang bertukar menjadi kolam renang dengan sempurna. Dipercayai bahawa Scheherazade adalah salah satu daripada 2 kapal di dunia yang memiliki ciri unik ini dan secara ironis, yang satu lagi juga dikatakan dimiliki oleh Putin. Rumor tentang pemilikan kapal layar ini berterusan sejak pembinaannya, tetapi aktivis anti-Kremlin kini mendakwa dengan yakin bahawa ia adalah milik Presiden Rusia tersebut. Seorang pekerja tanpa nama yang terlibat dalam pembinaan kapal megah sepanjang 495 kaki yang berlabuh di Marina di Carrara, Itali, menggambarkannya sebagai bandar mini. Beliau menambah, semua permukaan dilapisi dengan marmar atau emas. Terdapat banyak kolam renang, spa, sauna, teater dewan pesta, gimnasium dan bahkan 2 helipad. Dinamakan Scheherazade merujuk kepada ratu legenda Parsi dalam cerita rakyat. Kapal layar mewah ini pada mulanya dianggarkan bernilai 6 juta, walaupun sumber dalaman mencadangkan bahawa nilai sebenarnya mungkin mencecah angka yang mengagumkan, iaitu 900 nilai juta. Dan kita tidak boleh mengabaikan rumor tentang akaun rahsia luar pesisir yang menyimpan berbilion-bilion dolar. Selain harta-harta lain yang dikatakan dimiliki, Putin dikatakan mempunyai akses kepada armada jet peribadi dan kapal layar yang bernilai ratusan juta dolar. Graceful, yang kini dinamakan semula sebagai Kosatka yang bermaksud Orca, adalah kapal layar super sepanjang 270 kaki yang juga dikaitkan dengannya. Seperti yang dilaporkan oleh The Sun, kapal layar mewah ini mempunyai nilai anggaran sebanyak 100 miliar juta. Kapal yang mewah ini menawarkan pelbagai kemudahan mewah, termasuk kolam renang dalaman yang boleh bertukar menjadi teater atau lantai tarian, serupa dengan kapal layar Scheherazade, selain helipad dan penginapan untuk sehingga 12 tetamu dalam suite yang elegan. Forbes menambah bahawa kapal layar ini tidak mengabaikan butiran eksklusif seperti almari yang menyimpan tuala kolam renang dan juga berfungsi sebagai bar vodka, selain suite pemilik yang dilengkapi dengan bilik wain yang boleh menyimpan sehingga 400 botol wain. Ia kelihatan seperti sesuatu yang keluar terus dari filem 007, bukan? Salah satu item yang paling mewah dan mahal secara tidak masuk akal dalam koleksi Putin yang dikatakan adalah tandas emasnya. Ya, anda dengar betul. Putin dikatakan telah memasang tandas emas di salah satu jet pribadinya. Bayangkan tahap kemewahan yang boleh ditawarkan oleh sebuah pesawat yang begitu mewah. Ada kabar angin mengatakan bahawa bilik airnya diperbuat daripada emas tulen atau sekurang-kurangnya
belakangnya dihiasi dengan hiasan berwarna emas dan tempat duduk yang dipanaskan untuk keselesaan yang lebih baik. Selain itu, terdapat spekulasi tentang kemudahan yang tersedia. Adakah ia memainkan muzik, menawarkan urutan? Butirannya masih diselubungi misteri dan tidak diketahui di jet mana ia dipasang. Tetapi satu perkara yang pasti, ia adalah simbol kemewahan yang dibawa ke tahap ekstrim. Dan kemudian terdapat koleksi kereta yang mengagumkan. Koleksi kereta Vladimir Putin sememangnya luar biasa, dengan armada yang mengagumkan sebanyak kira-kira 700 kenderaan. Ya, 700 kenderaan yang terdiri daripada SUV sehingga supercar dan juga model-model jarang yang sukar ditemui di tempat lain. Koleksi ini menggabungkan ketepatan Jerman dengan kebanggaan Rusia, termasuk sedan mewah dari Mercedes-Benz sehingga siri Lada yang ikonik dan praktikal. Antara sorotan adalah supercar yang jarang dan eksotik seperti Lamborghini, Ferrari, Bentley dan juga sebuah kereta Formula One yang pernah dipandu oleh Putin dalam satu majlis yang terkenal. Koleksi ini mencerminkan minatnya terhadap otomotif dan akses eksklusifnya kepada beberapa kenderaan paling diidamkan di dunia. Sebuah kereta tertentu menonjol sebagai yang benar-benar luar biasa. Sebuah mesin yang begitu mengagumkan sehingga layak mendapat perhatian khas. Sebuah limosin seberat 3.5 tan yang dikatakan direka oleh Porsche. Kenderaan yang menakjubkan ini dilengkapi dengan semua ciri teknologi sebuah limosin Presiden Amerika dan lebih daripada itu. Dikatakan ia termasuk perisai berat, kaca kalis peluru, bahagian luar yang tahan letupan dan juga bekalan darah di dalamnya. Direka untuk menahan ancaman yang tidak dapat dibayangkan. Selain itu, kereta ini dilengkapi dengan sistem oksigen yang mampu berdikari, mampu bertahan daripada serangan kimia sepenuhnya. Tersembunyi di sudut rahsia Kremlin, kereta ini tidak pernah dilihat atau digunakan. Dikhaskan khusus untuk situasi kecemasan yang melampau seperti serangan pengganas atau krisis nuklear. Koleksi jam tangan Putin adalah seikonik lelaki itu sendiri dan patut diberi perhatian. Vladimir Putin sering dilihat mempamerkan pelbagai jam tangan yang canggih, kebanyakannya menarik perhatian kerana kemewahan dan kehalusan pertukangannya. Spekulasi mengatakan bahawa koleksi jam tangannya mungkin bernilai kira-kira asla $1 juta. Antara model yang paling terkenal ialah model mewah Rolex Patek Philippe Perpetual Calendar bernilai $70,000 dan Breguet Marine bernilai $15,000. Salah satu jam tangan yang paling mengagumkan ialah Lange & Söhne, sebuah mahakarya dengan kotak kristal dan jarum emas, menonjol sebagai salah satu permata yang paling berharga dalam koleksinya. Sekarang, mari kita terokai armada jet peribadi Putin. Ingatkah anda tentang bilik air mewah yang disebutkan sebelumnya? Ia dipasang di salah satu daripada banyak pesawat peribadi Vladimir Putin, menggambarkan kemewahan yang tersedia untuknya. Armada Putin dikatakan termasuk pelbagai jenis pesawat yang mengagumkan sedia untuk berlepas pada bila-bila masa. Antaranya ialah Ilyushin 96 Presiden, Boeing 747 dan bahkan ada khabar angin tentang akses kepada Airbus A380. Secara keseluruhan, koleksinya dianggarkan bernilai asakun bilion dollars dan jika itu tidak mencukupi, Putin dikatakan mempunyai akses kepada hampir mana-mana pesawat yang diinginkannya tanpa mengira saiz atau skala. Untuk melengkapkan armada pesawatnya yang luas, Putin memiliki pelbagai pilihan kira-kira 15 model helikopter yang berbeza. Ada yang digunakan untuk kegunaan peribadi, manakala yang lain memenuhi fungsi presiden. Helikopter ini, menurut kabar angin, dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, memastikan presiden dilindungi dengan baik sekiranya terdapat sebarang ancaman. Antara yang paling terkenal dalam koleksi Putin ialah Mi-8 yang diubah sesuai khas untuk mengutamakan keselamatan dan keselesaan beliau, menonjol sebagai permata yang paling berharga dalam armada udaranya. Jarak antara kehidupan mewah Putin dan asal-usulnya yang sederhana menggambarkan narasi metamorfosisnya yang mengagumkan daripada seorang agen KGB kepada pemimpin tertinggi Rusia. Untuk memahami bagaimana dia menjadi simbol kekuasaan politik dan kekayaan material adalah penting untuk menerokai trajektorinya bermula dari zaman kanak-kanak
anak dan kerjayanya di era Soviet. Satu tinjauan ke atas masa lalu Putin. Vladimir Putin, satu nama yang telah mengukir sejarah sebagai salah seorang pemimpin yang paling berpengaruh dan kontroversi pada abad ke-21. Dari zaman kanak-kanak yang sederhana di Leningrad kepada pemerintahannya yang autoritarian di Rusia, kehidupan dan kebangkitan Putin ditandai oleh ambisi, strategi dan misteri. Dilahirkan pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, Vladimir Vladimirovich Putin membesar di bawah kesan Perang Dunia Kedua. Ibu bapanya, Vladimir Spiridonovich Putin dan Maria Ivanovna Putina adalah pekerja biasa. Keluarga itu tinggal di sebuah apartemen kecil yang sederhana dan seperti banyak keluarga lain di Rusia Soviet pasca perang menghadapi kekurangan dan cabaran. Zaman kanak-kanak Putin dibentuk oleh kesukaran hidup di Kesatuan Soviet. Ayahnya berkhidmat dalam tentera laut Soviet semasa perang dan ibunya yang sering sakit meninggalkan Vladimir muda untuk berdikari di jalanan keras Leningrad. Meskipun menghadapi cabaran, Putin adalah seorang pelajar yang tekun, cemerlang di sekolah, terutama dalam bahasa dan seni mempertahankan diri. Sejak kecil, dia menunjukkan minat terhadap judo dan sambo, satu seni bela diri tradisional Rusia. Minat ini menjadi tanda aras kepribadiannya pada masa depan, mencerminkan kawalan, disiplin dan kekuatan. Pada tahun 1970, Putin memasuki Universiti Negeri Leningrad di mana dia belajar undang-undang. Dia menamatkan pengajian pada tahun 1975 dan dalam tempoh itu dia mempunyai hubungan pertamanya dengan perkhidmatan risikan Soviet, satu pilihan yang akan menentukan kerjaya dan nasibnya. Pada tahun 1975, sejurus selepas menamatkan pendidikannya, Putin menyertai KGB, Perkhidmatan Keselamatan dan Perisikan Kesatuan Soviet. Perjalanan kariernya dalam agensi tersebut adalah pantas dan dia dihantar ke Jerman Timur pada tempoh paling tegang Perang Dingin. Dalam peranan sebagai pegawai KGB, misinya adalah untuk menyusup dan mengumpulkan maklumat di Eropah. Yang terbahagi juga berperanan sebagai penterjemah dan pakar dalam perisikan asing. Di Dresdenlah pandangan dunia Putin mula terbentuk. Dia menyaksikan kejatuhan tembok Berlin dan keruntuhan Kesatuan Soviet yang berikutnya, peristiwa-peristiwa yang meninggalkan kesan yang mendalam dalam perjalanan hidupnya. Berakhirnya USSR bukan sahaja menandakan kemerosotan KGB, tetapi juga permulaan fasa baru dalam sejarah Rusia, di mana Putin akan menjadi figura utama. Perjalanannya dalam KGB adalah penentu, bukan sahaja untuk kariernya, tetapi juga dalam pembentukan perspektif globalnya. Dia menyerap kepentingan kerahsiaan, disiplin dan terutamanya kawalan, ciri-ciri yang kemudiannya akan menentukan gaya kepimpinannya. Dengan berakhirnya Kesatuan Soviet pada tahun 1991, karier Putin mengambil arah yang tidak dijangka. Sementara senario politik Rusia berubah, Putin berpindah dari KGB ke politik. Dia kembali ke Rusia pada tahun 1990 dan memegang jawatan dalam pentadbiran presiden pertama yang dipilih secara demokratik, Boris Yeltsin, pada mulanya sebagai timbalan Datuk Bandar St. Petersburg. Dengan kemahiran, dia dengan pantas mendaki posisi, memanfaatkan pengalamannya dalam KGB dan kecerdikan politiknya untuk menghadapi cabaran Rusia pasca Soviet. Dia menonjol kerana kemampuannya mengurus hubungan ekonomi dan politik bandar, terutamanya dalam menarik pelaburan asing, satu kompetensi yang akan menjadi penting dalam kenaikannya ke kuasa pusat. Pada tahun 1996, Putin berpindah ke Moskow menyertai pentadbiran Presiden Rusia. Di sana dia menarik perhatian Boris Yeltsin yang mencari pengganti di tengah-tengah senario rasuah dan ketidakstabilan. Kenaikan pantas Putin dalam politik nasional bertepatan dengan tempoh ketidakpastian besar bagi Rusia. Negara menghadapi krisis ekonomi, dominasi oligarki dan peningkatan rasuah. Yeltsin pada masa itu sedang melawan ketidakpopulerannya sendiri, memerlukan seseorang yang mampu mengembalikan ketentraman dan kestabilan. Pada tahun 1999, Yeltsin memilih Putin untuk jawatan Perdana Menteri. Kepimpinan Putin segera diuji dengan konflik di Chechnya. Keputusan ketenteraannya yang tegas untuk menangani pemberontakan Chechen berjaya meraih sokongan ramai rakyat Rusia yang menginginkan seorang pemimpin yang kuat. Peperangan itu juga menonjolkan Putin sebagai figura utama dalam senario kebangsaan
kekuasaan. Pada akhir tahun 1999, Boris Yeltsin mengejutkan dengan meletakkan jawatan, meninggalkan Putin sebagai presiden sementara. Dia kini berada di pusat kuasa Rusia, tetapi perjalanannya untuk menguasai sepenuhnya baru bermula. Pada Mac 2000, Putin mengumumkan pencalonan rasminya untuk jawatan presiden. Kempennya memberi tumpuan kepada janji kestabilan, pemulihan kebanggaan nasional dan pengembalian prestij Rusia di dunia. Mesejnya jelas, ketenteraman dan keselamatan selepas bertahun-tahun kegelisahan. Dia memenangi pilihan raya dengan lebih daripada 50% undi dan pada 7 Mei 2000, Vladimir Putin mengambil alih jawatan presiden Rusia. Penggal pertama Putin dicirikan oleh usaha yang gigih untuk memusatkan kuasa. Dia mengurangkan pengaruh oligarki, mengukuhkan kawalan ke atas wilayah-wilayah negara dan mengamalkan pendirian yang tegas dalam dasar luar. Putin muncul sebagai pemimpin yang mampu memulihkan kebanggaan dan kestabilan Rusia dengan cepat mengukuhkan autoritinya. Gaya kepimpinan Putin sering dilihat sebagai authoritarian dan pragmatik. Beliau telah mencipta satu sistem yang menggabungkan demokrasi dengan ciri-ciri autokrasi. Semasa pemerintahannya, Rusia telah menjauhi amalan demokratik dengan kawalan yang ketat ke atas media, parti pembangkang dan masyarakat sivil. Pendekatannya dicirikan oleh kawalan yang kuat, kerahsiaan dan pengetahuan mendalam tentang sejarah dan peranan geopolitik Rusia. Putin sering menampilkan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional, terutamanya sebagai tindak balas terhadap pengaruh Barat. Imej awamnya dibina dengan teliti, bergantian antara figura pemimpin yang kuat dan negarawan, sama ada menunggang kuda tanpa baju atau meneroka dasar Laut Hitam. Putin sentiasa berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai seorang yang beraksi dan bertenaga. Walaupun imej awamnya sebagai pemimpin yang kuat dan bersendirian, kehidupan pribadinya dikelilingi oleh misteri. Beliau dikenali dengan sifatnya yang tertutup, jarang bercakap tentang keluarganya atau perasaan di khalayak ramai. Perkahwinannya dengan Lyudmila Shkrebneva, bekas pramugari, berakhir pada tahun 2013 dan mereka mempunyai 2 anak perempuan, Maria dan Ekaterina, yang lebih suka menjauhkan diri daripada perhatian media. Dalam media, Putin sering digambarkan sebagai ikon kuasa Rusia, seorang tokoh yang melambangkan kekuatan dan ketahanan rakyat Rusia. Walau bagaimanapun, di belakang tabir, kepimpinannya membahagikan pendapat. Penyokong menonjolkan usahanya untuk memulihkan prestij global dan kuasa ekonomi Rusia, manakala pengkritik menunjuk kepada pelanggaran hak asasi manusia, penindasan dan rasuah semasa pemerintahannya. Apabila Putin mengukuhkan dominasinya dalam politik Rusia pasca Soviet, kekayaan yang semakin meningkat dan gaya hidup mewahnya mula menimbulkan spekulasi tentang asal-usul dan besarnya empayar kewangannya. Strategi politik yang membantunya memusatkan kuasa juga menjadi sasaran dakwaan salah laku kewangan dan kekayaan yang tidak diisytiharkan yang mengikutinya sepanjang karirnya, kontroversi dan tuduhan mengenai kekayaannya. Selama bertahun-tahun, wartawan dan organisasi bukan kerajaan telah berusaha untuk mendedahkan dimensi sebenar kekayaannya dengan syak wasangka bahawa dia secara rahsia memiliki pelbagai aset mewah seperti hartanah, kapal layar, jet persendirian dan akaun bank tersembunyi. Walaupun gaya hidupnya jelas mewah, sebahagian besar kekayaannya masih terselindung di sebalik lapisan perantara dan sekutu. Secara rasmi, gaji tahunannya dianggap sederhana, sekitar $140,000, tetapi pakar menganggarkan bahawa nilai bersih kekayaannya boleh mencecah $200 bilion, meletakkannya antara individu terkaya di dunia. Tetapi bagaimana Putin dikatakan mengumpulkan kekayaan yang begitu besar? Penjelasannya terletak pada lingkaran oligarki yang mengawal ekonomi Rusia. Selama bertahun-tahun, Putin telah dituduh menguruskan sistem di mana kesetiaan diberi ganjaran dengan kontrak kerajaan yang menguntungkan monopoli dan sokongan kerajaan. Sebagai balasan, oligarki ini dikatakan mengalihkan kekayaan dan aset kepada inti dalam Kremlin. Penganalisis mencadangkan bahawa kekayaan Putin tidak didaftarkan atas namanya, tetapi sebaliknya diagihkan di antara sekutu-sekutu yang dipercayai ini, memastikan penafian yang munasabah dan perlindungan. Sehingga baru-baru ini adalah hampir mustahil untuk mewujudkan hubungan langsung antara Putin
Putin dan pelbagai aset bernilai tinggi yang secara rasmi dimiliki oleh oligarki atau individu yang rapat dengan presiden. Dipercayai bahawa tokoh-tokoh ini bertindak sebagai perantara memegang aset ini atas nama mereka. Satu kes simbolik adalah istana yang dikaitkan dengan Putin. Pada tahun 2021, Yayasan Anti Rasuah yang diketuai oleh Alexei Navalny telah mendedahkan satu siasatan yang menggemparkan dalam bentuk video mendakwa bahawa istana itu milik Putin dibiayai melalui rangkaian perjanjian rasuah dan penyalahgunaan sumber awam oleh oligarki. Harta mewah ini yang terletak di tepi Laut Hitam dianggarkan bernilai sekitar 1 bilion menurut anggaran pemimpin pembangkang Alexei Navalny. Secara rasmi, harta itu dimiliki oleh bilioner Arkady Rotenberg, seorang rakan lama dan rakan judo Presiden Rusia. Begitu juga, ladang anggur berdekatan dimiliki oleh oligarki Gennady Timchenko, anak seorang rakan zaman kanak-kanak Putin. Walaupun sukar untuk menentukan nilai yang tepat, anggaran mengenai kekayaan Putin berlegar antara 70 bilion sehingga 200 bilion yang mengejutkan. Jika disahkan, jumlah ini akan meletakkannya antara individu terkaya di dunia bersaing dengan pemimpin teknologi dan magnat perniagaan. Walau bagaimanapun, tidak seperti Musk atau Bezos yang kekayaan mereka terikat dengan syarikat awam, kekayaan Putin dikatakan tersembunyi dalam jaringan rumit aset rahsia dan pelaburan terselindung. Empayar kewangan Putin mula bertapak apabila beliau mengambil alih jawatan presiden pada tahun 2000. Penganalisis menyatakan bahawa beliau mencipta rangkaian oligarki setia yang kekayaan dan kelangsungan hidup bergantung pada sokongannya. Sebagai balasan, oligarki ini dikatakan telah mengalihkan sumber dan aset kepada Putin melalui akaun luar pesisir dan syarikat palsu. Putin tidak membina kekayaannya secara konvensional. Sebaliknya, beliau menggunakan pengaruh dan kawalan. Sekutunya memiliki aset yang berbeza dari syarikat minyak hingga hartanah dan dipercayai bahawa aset ini tersedia untuk Putin apabila beliau mahu. Syarikat seperti Gazprom dan Rosneft, pemimpin dalam sektor tenaga, sering disebut sebagai sumber kekayaan pribadi Putin. Melalui pemilikan tersembunyi, beliau dikatakan memperoleh keuntungan yang besar tanpa pernah muncul secara rasmi sebagai pemilik. Selain itu, terdapat kabar angin mengenai aset rahsia Putin di luar Rusia. Akaun bank di Switzerland, kapal layar mewah dan hartanah bernilai jutaan dolar dikatakan berkait dengan Putin melalui rangkaian perantara dan syarikat luar pesisir. Pada tahun 2016, kebocoran Panama Papers menggemparkan dunia. Dokumen sulit ini mendedahkan transaksi kewangan luar pesisir elit global. Di antara mereka muncul jejak kekayaan yang didakwa dikaitkan dengan Vladimir Putin. Penyelidik telah membongkar jaringan rumit syarikat fiksyen dan perantara yang memiliki aset bernilai berbilion dolar, termasuk kapal layar mewah, kediaman mewah dan sumber yang didepositkan dalam akaun bank rahsia. Nama Putin tidak muncul secara langsung, tetapi beberapa rakan kerjanya yang rapat seperti pemain cello Sergei Roldugin misalnya dikaitkan dengan akaun luar pesisir yang menempatkan berjuta-juta. Terdapat spekulasi bahawa akaun-akaun ini bertindak sebagai penyamaran bagi kekayaan Putin. Pandora Papers yang didedahkan pada tahun 2021 mendedahkan lebih banyak individu dalam kalangan dalam pemimpin Rusia itu. Svetlana Krivonogic yang didakwa mempunyai hubungan dengan Putin telah dikenal pasti sebagai pemilik sebuah apartmen mewah di Monaco yang diperoleh melalui syarikat luar pesisir. Pendedahan ini ditambah dengan kebocoran sebelumnya telah melukiskan gambaran kekayaan yang dikendalikan secara rahsia oleh sekutu rapat. Pelbagai sumber mendakwa bahawa Putin telah mendapat manfaat daripada rangkaian oligarki dan aset tersembunyi, banyak daripadanya disimpan di syurga cukai. Ini adalah strategi klasik, mengelakkan namanya muncul dalam rekod, sementara rakan kongsi yang dipercayai menguruskan aset. Skala besar operasi ini menunjukkan tahap penyelarasan dan kerahsiaan yang tinggi. Sebagai contoh, satu laporan CIA pada tahun 2007 dan analisis pakar seperti Stanislav Belkovsky menganggarkan kekayaannya sekitar 40 bilion dolar dengan kaitan kepada syarikat besar seperti Surgutneftgaz, sebuah syarikat minyak utama, dan Gazprom, gergasi dalam sektor gas asli. Salah satu dakwaan yang paling mengejutkan
Iran melibatkan penglibatan Putin yang didakwa dalam kumpulan Gunvor, sebuah syarikat perdagangan minyak yang dikaitkan dengan Gennady Timchenko, rakan kongsi rapatnya. Walaupun Kremlin menafikan sebarang hubungan pribadi, Perbendaharaan alaihissalam telah menunjukkan bukti yang mencadangkan bahawa Putin mendapat manfaat secara tidak langsung daripada usaha ini. Berbeza dengan pemimpin global lain yang mendedahkan kekayaan mereka, gaji rasmi Putin sekitar $140,000 setahun hampir tidak mencerminkan dakwaan ini. Tiada rekod awam, penyata cukai atau dokumentasi yang membuktikan aset pribadinya. Kremlin secara sistematik telah menolak tuduhan mengenai kekayaan Putin, mengklasifikasikan siasatan sebagai propaganda barat yang bertujuan untuk melemahkan Rusia. Namun, para pengkritik kekurangan ketelusan yang mutlak sudah cukup bercakap banyak. Kekayaan yang didakwa dimiliki oleh Putin tidak disedari. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sekatan antarabangsa telah memberi tumpuan kepada lingkaran terdekatnya dan membekukan aset yang dikaitkan dengan rejimnya. Namun begitu, penguasaan Putin terhadap kuasa tetap kukuh membuat ramai bertanya, adakah kekayaan ini asas kekuatannya atau bolehkah ia menjadi kelemahan terbesarnya? Di Rusia, mempersoalkan kekayaan Putin boleh menjadi berisiko. Wartawan dan aktivis yang menyiasat topik ini sering menghadapi intimidasi atau sesuatu yang lebih serius. Tetapi mengapa kekayaan Putin relevan? Di satu pihak, ia menggambarkan hubungan antara kuasa dan rasuah dalam autokrasi kontemporari. Ia juga mendedahkan bagaimana kerahsiaan dan celah kewangan membolehkan pengumpulan kekayaan tanpa pengawasan dengan implikasi terhadap politik global. Kawalan Putin terhadap kekayaan yang besar meluaskan pengaruhnya melebihi sempadan Rusia, mempengaruhi ekonomi, pilihan raya dan bahkan konflik bersenjata. Secara dalaman, dakwaan ini mempunyai pelbagai kesan. Bagi tokoh pembangkang seperti Alexei Navalny, ia adalah seruan untuk melawan rasuah. Namun, bagi ramai rakyat Rusia, tuduhan ini mempunyai sedikit kesan. Imej Putin sebagai pemimpin yang kuat dan pelindung kedaulatan Rusia sering mengaburkan isu yang berkaitan dengan kekayaannya. Namun, dalam senario global, dakwaan ini telah merosakkan reputasi Putin, mengukuhkan naratif rasuah dan autoritarianisme. Maka, kekayaan Putin adalah hasil daripada kuasanya. Atau adakah kuasa itu yang membuatnya kaya? Adakah dimensi sebenar kekayaannya akan didedahkan suatu hari nanti? Misteri di sebalik harta Putin bukanlah suatu kebetulan. Penganalisis mencadangkan bahawa kekaburan ini berfungsi untuk melindunginya daripada tuduhan dan mengekalkan naratif bahawa dia adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Walau bagaimanapun, dengan kebocoran yang kerap dan siasatan yang sedang dijalankan, dunia mula mengungkap teka-teki ini. Sama ada anda melihat Putin sebagai lelaki terkaya di planet ini atau hanya sebagai seorang ahli strategi politik yang mahir, satu perkara tidak dapat dinafikan. Kekayaannya sama misteri seperti dirinya sendiri. Apa pendapat anda tentang ini? Adakah kebenaran tentang kekayaan Putin akan ditemui? Kongsikan pendapat anda dalam komen di bawah. Jika kandungan ini menarik minat anda dan anda ingin melihat lebih banyak topik seperti ini, terokai kad-kad lain yang muncul pada skrin anda.